Selamat datang ke Stadium Tuanku Abdul Rahman untuk hari perlawanan yang ketiga saingan Liga Super Malaysia 2025-2026. Pertemuan di antara Negeri Sembilan dan Selangor. Satu aksi yang menjanjikan kehangatan dan juga debaran yang tersendiri untuk kedua-dua pasukan ini. Musim lalu juga dia memiliki bantuan jaringan yang agak tinggi untuk Selangor dengan 9-5 di Liga Super. Tidak offside kedudukan ini. William Lira menunggu satu hantaran dari Gregor Moraes. Rendah dari Moraes. Hampir-hampir tolakkan ke gawang sendiri dari Luis Enrique. Gregor Moraes dapat melepasi kawalan yang dilakukan. Kawalan yang bakal dilakukan dari Alvin Fortes. Baik hantaran itu, tandukan terkena malam dan Richmond Akra menyempurnakan umpanan semula dari Abwal Nadi. Jaringan peribadi yang pertama dari Richmond Akra untuk Selangor. Dan gol pertamanya dalam saingan Liga Super sejak dia beraksi di Liga Malaysia. Tandukan yang pertama ini terkena tiang, dikembalikan semula oleh Abwal Nadi, dan Richmond berada pada kedudukan yang tepat untuk memastikan bola itu diletakkan di dalam gawang Negeri Sembilan. Hantaran dari Anwar untuk Jovan Motika. Lepas kali ini Jovan Motika ke tengah. Namun di situ adanya Richmond Akra. Masih lagi ada tekanan dari Esso. Ditepis keluar oleh Kalamullah. Tindakan pantas Kalamullah Al-Hafiz untuk menidakkan, menafikan hasrat Negeri Sembilan untuk mendapatkan jaringan. Faisal Halim pantas di sebelah kanannya Alvin Fortes. Dia masuk ke bahagian tengah untuk Faisal Halim. Dinafikan oleh Azri Ghani. Faisal seperti tidak percaya, tetapi Azri pantas. Di sini kesilapan yang dilakukan apabila kawalan kurang kemas daripada Wailin Aung. Faisal cepat untuk bertindak. Dia menggunakan Alvin Fortes sebagai umpan untuk dia masuk ke bahagian tengah. Kayam dan juga Yazan Al-Arab memberikan kelebihan kepada Selangor sebelum dipadam oleh Gustavo Almeida serta Sean Silvaraj. Satu rembatan terus dari Selvan. Keberanian yang ditunjukkan oleh Selvan. Tiada salahnya untuk dia mencuba apabila ada peluang. Bisa Saki, ada sentuhan yang baik di situ dan masuk Luis Enrique. Tetapi bendera diangkat. Kegembiraan ini hanya untuk seketika. Apakah dia berada pada kedudukan offside? Sentuhan awal dari tandukan Quentin Cheng yang diselamatkan oleh Kalamullah Al-Hafiz. Kaki kiri Haris ditepis keluar Kalamullah Al-Hafiz. Itu adalah percubaan yang tepat ke pintu gol. Aris Samsuri. Sepakan yang kencang. Ianya menjunam turun. Rawabdi meletakkan semula bola. Satu tandukan yang melewati palang gol. Gregor Moraes. Ada 3 pemain Selangor yang menunggu. Dari Haris Samsuri ke atas Gregor Moraes. Dengan salah faham yang berlaku. Faisal. Lepas kali ini untuk Faisal Halim. Dicuba oleh Faisal Halim.
Namun sungkitan tersebut agak kuat. Melepasi palang gol. Budi Sasaki depan dengan Harith Haikal. Ada 2-3 pemain yang menunggu. Ada Samsuri. Satu hantaran yang baik untuk Motika, diselamatkan. Peluang yang kedua. Mio Soniasu. Sekali lagi bertindak cemerlang untuk mencatatkan nama sebagai penjaring. Tertewas akhirnya Kalamullah Al-Hafiz. Biarpun dia berjaya untuk menidakkan Jovan Motika, tetapi Mio Soniasu menjadi pemain yang pertama untuk memberikan reaksi. Satu hantaran yang baik daripada Haris Samsuri. Tandukan Motika, diselamatkan Kalamullah. Dan tindakan susulan. Disitulah adanya Mio Soniasu. Diberikan kepada Zainal Abidin untuk menghalang. Namun dimenangi semula oleh Noah Laina. Zach Clough dengan satu hantaran untuk Gregor Moraes. Peluang di sini pantas. Tindakan menyelamat yang dapat dilakukan oleh Arif Ar-Rashid ketika Gregor Moraes bersiap sedia untuk melakukan percubaan. Di 9 menerusi Hadin Azman melarikan bola masuk ke kawasan lawan. Joseph Enso kembali untuk Hadin. Masih lagi ada peluang buat Hadin. Dan di sini Mio Soniasu dengan tempatan masuk. Mio Soniasu memungkinkan 3 mata untuk Negeri Sembilan. Kepuasan yang diraihkan oleh para penyokong tuan rumah. Meraihkan super sub baru mereka, Mio Soniasu. 2 pemain gantian dari Hadin Azman untuk Mio Soniasu. Buat Negeri Sembilan kini di depan. Dia bijak untuk mencari ruang di sebelah kanan Kalamullah Al-Hafiz. 3 mata untuk Negeri Sembilan. Kemenangan yang pertama buat mereka di Liga Super untuk musim ini. Kehadiran pemain gantian Mio Soniasu mengubah jalan cerita di Paroi. Jadi keputusan tamat di Stadium Tuanku Abdul Rahman. Negeri Sembilan 2, Selangor 1.